Itu sup asam pelang belakang tu. Takut aku makan habis kan. Itu sup belakang tu asam pelang. Dia ingat aku dah cuba cari kan. Okay, kita tengok kan. Tu dia kan. Asam pelang ni memang sedap kan. Memang sedap gila asam pelang ni. Kalau sesiapa nak try boleh dapatkan di Bikon ni. Okay, aku tahu dah itu sup mana. Aku tahu dah bini aku itu sup mana. Okay, ingat tidak jumpa. Okay, anak-anak jumpa ni makan kan. Okay, ni kan. Asam pelang ni memang sedap kan. Memang sedap gila asam pelang ni kan. Kalau nak kalau nak cuba kan boleh dapatkan di Bikon ni. Okay kan. Aku nak bahan roti kan. Ditusuk situ. Okay, kita ambil roti. Okay kan. Ni kita bahan roti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, siapa nak rasa asam pelang ni kan boleh tekan di Bikon ni. Okay, aku nak tepat. Nak stop mula tepat asal je kan. Dia ingat kita dah jumpa hari kan. Padahal itu bahan tu. Okay, cium. Okay, bye-bye.